Dokumen yang perlu untuk loan kereta. Saya Ahmad Auto sini. Kita ada YouTube, FB page dan juga TikTok. Ahmad Auto 016-3333-676 handphone saya. Keretaahmad.com website saya. Okey, untuk kereta-kereta Proton, Pro 2, Toyota, Honda, Jayco, Cherry J2 atau Mitsubishi, kita ada offer-offer sini. Tapi kita nak tengok dokumen apa yang perlu untuk loan. Tengok sebelah kiri ni . Dokumen apa perlu loan yang bekerja. Yang bekerja atau makan gaji lah. Sama ada government ke swasta ke apa. Dia kena IC driving license depan belakang. IC driving license tu kena ada depan dan belakang. Tu penting . Lepas tu payslip dan juga bank statement untuk 3 bulan. Kalau ada additional document tu, bank akan minta lah. Kalau perlukan additional document. Setakat ni untuk 3 bulan. Sahaja untuk yang bekerja lah. Lepas tu yang bank statement pula dapatkan online ataupun screenshot daripada telefon ke ataupun online dari laptop ke, saja daripada internet je lah. Kan, dapatkan online ataupun screenshot lah untuk bank statement tadi. Manakala yang berniaga ke, trading ke apa benda ke, kena ada SSM daftar niaga. Kalau ada income tax, lagi bagus. Itu optional lah. Kalau form 44, 49 untuk director, senian berhad apa semualah. Kalau yang biasa berniaga biasa tu, SSM daftar niaga. Bank statement, IC driving license depan belakang. Pastikan bank statement tu kena ada 6 bulan minimum. Mesti ada 6 bulan minimum. Kalau anda kata tiba-tiba bank minta income tax, perlu bagi income tax. Kalau tak perlu, tak perlulah. So yang tu yang kita perlu untuk yang berniaga. Boleh faham lah, dokumen kena lengkap lah. SSM daftar niaga, bank statement 6 bulan, IC driving license depan belakang, income tax dan juga yang form 44, 49 tu yang berhak semua itu optional lah. Kalau perlu . Alright, tu sahaja. Senang je. Yang lain best statement tu dapatkan online ataupun screenshot. Ahmad Auto sini jangan lupa follow, like page kita. InsyaAllah untuk offer-offer kita menarik, komen kat bawah kita apa yang tahu nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.